perkataan gangge ni boleh merujuk kepada salai. Saya nak bagi contoh, mula Cik Ambo ni dok. Dia leluh yang serius lah, tak serius. Batuk semacam lekai batuk tubik. Batuk tubik riuk hijau tu. Lepas tu ludah. Lepas tu waktu tengah-tengah hari gini batuk kuat dah. Tapi bila malam keadaan lagi sejuk, dok. Lagi teruk dia batuk. Jadi dia ambil inisiatif buat dapur kayu, lepas tu buat tempat tidur lah. Buat tempat tidur. Dia kata, tak apalah, cik nak tidur sini lah, nak gangge dengan api, dia kata. Dia nak gangge dengan api. Di mana perbuatan gangge ni, dia tidur gini lah, selebing gini. Lepas tu, alik belakang dia ni, api. Jarak lebih kurang 1 meter lah. Jadi bila api tu duduk low panas belakang kan. Jadi benda tu menyebabkan tubuh jadi panas, mengurangkan dia punya batuk tu. Leluh tadi. Jadi tahanlah dia boleh tidur. Kalau tidak tak boleh tidur. Situlah perkataan gangge tu dah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.